Tahun Melawat Johor 2026. Kerajaan menerusi Yayasan Warisan Johor akan membuka Kompleks Warisan Sultan Abu Bakar kepada orang ramai pada hujung minggu bermula tahun ini. Kerajaan negeri berkeyakinan kompleks yang mempamerkan seni banner, keunikan, replika sajian warisan Johor dan galeri tenun Johor itu akan menarik kira-kira 300,000 pelawat tahun ini. Dan NGO berkaitan dengan kebudayaan bekerjasama dengan Majlis Kebudayaan Negeri Johor mengadakan persembahan flash mob tarian Zapin Bangsa Johor di kawasan di mana pelancong masuk. Nak lihat sebenarnya seni dan budaya yang kian terhakis seperti seni jahitan tulang belut, seni kompang irama Johor, seni permainan gasing, latihan dan pengenalan kepada peralatan muzik ghazal, bengkel tulisan had dan kaligrafi, serta pelbagai lagi aktiviti-aktiviti budaya lain untuk kita terus perkasa dan pertahankan warisan kesenian milik bangsa Johor ini.